Assalamualaikum, saya Khaila Zahra binti Ahmad Syari daripada Wartawan TV PIB SKSPP. Dan saya Farha Rehana binti Muhammad Zahari juga daripada Wartawan TV PIB. Khaila, tahu tak hari ni ada apa? Tak tahulah. Hari ni ada majlis perasmian pendidikan pencegahan dadah dan program SAFE. Oh, baru tahu. Jomlah kita tengok macam best kan? Jom! Kepada pengacara majlis, kita kena kawal dan kita kena tahu itu boleh ke itu tak boleh, itu dadah ke bukan. Assalamualaikum awak. Waalaikumsalam. Hari ni saya nak interview. Okey, apa yang awak dapat selepas ceramah pagi tadi? Saya dapat yang saya perlu jauhi dadah dan tidak mengisap rokok ataupun vape. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Cikgu, mengapakah program PPDA dan SAFE diadakan di sekolah? Program PPDA dan SAFE diadakan di sekolah untuk memberi kesedaran kepada murid-murid di peringkat awal supaya murid-murid tahu tentang contohnya PPDA kan, dadah, dan juga untuk murid-murid sedar tentang budaya buli yang patut mereka hindari lah. Jadi kita nak pastikan selain daripada buli juga perkara-perkara negatif lain juga tiada di sekolah kita, dan kita nak pastikan murid datang ke sekolah dengan selamat dan gembira. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum puan. Apakah ucapan puan untuk majlis ini? Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan tadi, apakah ucapan untuk majlis, untuk program hari ini? Jadi hari ini saya mengucapkan kesyukuran, tahniah, terima kasih kepada pihak sekolah, khususnya di pihak unit hal ehwal murid bersama dengan unit bimbingan dan kaunseling Sekolah Kebangsaan Sri Pulai Perdana ini yang mengizinkan saya kan hadir ke sini dalam satu perasmian bagi program PPDA dan program SAFE, yang mana SAFE adalah pembugaran daripada kita tahu anti-bully, yang mana bully ni memang dia kadang-kadang berlaku secara senyap yang secara kita tak nampak, tapi tiba-tiba benda ni dah berlaku, tiba-tiba ada mangsa. Jadi kat sini Cikgu Fida pun memberikanlah sumbang saran, memberikan ingatan, tulus ikhlas kepada anak-anak Sekolah Kebangsaan Sri Pulai Perdana ni supaya budaya ini terus kekal relevan. Budaya anti-bully ini terus kekal relevan, yang mana tidak ada perkara-perkara yang negatif, tidak ada perkara yang buruk kan berlaku di sekolah ini. Jadi itulah ucapan saya, kita cegah daripada sekarang, kalau tidak nanti dah lambat kita juga yang rugi, kita juga yang susah. Okey, itu saja dulu daripada Cikgu Fida. InsyaAllah anak-anak semua teruskan perjuangan, jangan takut pergi sekolah, hadir sekolah 100% kehadiran. Semoga program ini dapat menjadikan murid lebih berdisiplin dan menghindari dadah. Sekian daripada kami. Bye!